Hi, Assalamualaikum everyone. It's me, Aida. And the beauty, the shadow of the sun says sometime I know it's been before. Close the curtains, what you waiting for? And they'll be keeping. Okay, this is my face before makeup. Okay, video apa saya nak buat kali ni? Saya nak buat konten tutorial makeup. Okay, jadi sambil-sambil saya nak makeup tu, saya nak review ataupun saya nak cerita serba sedikit tentang kisah filem Ipak Adalah Maut ni. Apa yang saya dah tengok dan apa yang saya boleh bagi sedikit kata-kata lah. Sebenarnya saya nak buat review sikit, review produk dekat TikTok. So here we go, jom let's go started. Base makeup, first kali saya akan guna toner daripada COSRX. Spray je dekat kapas korang, atau boleh je terus spray kat muka macam ni. Gosok cara lembut. Dekat cerita Ipak Adalah Maut tu, dia mengisahkan tentang sebuah keluarga yang pada awalnya happy, tapi dan pengakhirannya, endingnya satu perpisahan, satu tragedi di mana adik dia sendiri menyundul suaminya. Okay, so pada awalnya yang si kakak ni dia belajar, saya tak berapa ingat nama watak-watak dalam cerita ni, tapi saya guna seperti ni lah kan, kakak adik dengan suami tu lah macam tu. Okay, pada awalnya si kakak tu dia belajar dekat college. Before that, next saya pakai moisturizer memandangkan kulit saya kering. Okay, lepas tu dia terjumpa dengan satu pensyarah ni. Pensyarah ni memang jenis yang lembut, yang baik hati, yang caring lah orang kata kan. And then diorang pun jatuh cinta, suka sama suka. Tak lama kemudian, lepas je yang si kakak ni habis belajar, tamat belajar, mereka pun berkahwin. Okay, hubungan diorang ni tak ada masalah, sangat happy, sangat-sangat happy lah kan. Yang suami dia masih lagi bekerja sebagai pensyarah dekat college yang sama, tapi yang isteri dia ni dah buka satu bakery lah, buka satu cafe buat kek, buat kuih macam tu kan. And then nak jadikan cerita, sekejap. A few moments later. Next saya akan pakai sunscreen. And then nak jadikan cerita, adik dia yang dekat kampung, mak dia orang ni minta yang si kakak ni untuk jagakan adik dia, sebab adik dia ni macam manja lah kan, macam anak kesayangan gitulah. Jadi mak dia ni macam tak berani nak lepaskan adik dia ni untuk pergi tinggal tempat lain atau menyewa tempat lain lah macam tu. Jadi dia minta yang si kakak ni untuk jaga adiknya. Erti kata lain, dia minta yang si adik ni tinggal satu rumah yang sama dengan si kakak yang dah berkahwin ni. Boleh ke macam tu? Kalau ikutkan dalam Islam tak dibenarkan. Okay, sangat tak dibenarkan. Okay, jadi si kakak ni baik hati tau. Si kakak ni sangat-sangat baik hati. Dia pun kasihan pada mak tu. Mak dia pun dah tak sihat kan. Jadi dia pun izinkanlah adik dia untuk tinggal bersama. Tapi sebelum tu dia memang minta izin pada suami dia. Dia tanyalah dekat suami dia tu macam mana kan, sebab dia takut suami dia tak selesa. Pada awalnya dia fikir benda tu, dia dah terfikir. Tapi suami dia pun baik. Suami dia cakap tak apalah, itu adik dia kan, tanggungjawab dia sebagai kakak untuk jaga adik dia tu. Jadi yang si suami ni tak keberatan pun. Dia cakap tak ada apa-apa masalah pun, nanti suruh je lah yang si adik tu pakai tudung kat rumah ke apa kan. Sebab kalau tengok dalam cerita ni, diorang punya agama tu kuat lah. Maksudnya dia solat apa semua kan. Macam sunscreen aku akan pakai, rasanya nak buat heavy makeup, sebabnya sekejap lagi aku nak review produk ni. Okay, korang yang mana tengah mencari cleanser ataupun makeup remover, aku suggestkan korang untuk pakai remover ni. Okay, dia sebab dia sangat best. Nanti korang tengok kat video dekat TikTok aku. Okay, sambung cerita yang tadi. Okay, jadi adik ni pun datang lah. Si adik ni pun datang ke rumah si kakak tu. Sebab apa dia datang ke rumah kakak tu? Sebabnya dia nak masuk belajar college yang sama tempat dengan suami dia mengajar. Macam tu. Arti kata lain, college lama kakak dia jugalah. Okay, lepas tu by the way, kalau apa yang aku cerita ni ada tersilap ke, ada tersalah ke, aku cerita ke, aku minta maaf lah. Sebab aku pun tengok sekali je video tu, lepas tu aku macam mental. Aku macam kenapa macam ni. Aku sebenarnya tak minat sangat tengok movie Melayu, aku sondol-sondol. Tak kisahlah Melayu ke apa, kena sondol-sondol, memang tak minat sangat. Tapi lah benda viral kan, kita tengok layan je lah kan. Then aku sambung balik. Sebelum tu kita buat bingkai belah bawah dulu. Korang kan kalau nak buat kening kan, korang jangan ikut kening asal tau. Korang bayangkan macam mana rupa kening yang korang nak, and then korang buat bingkai dia. Okay, lepas tu korang fill in dalam dia, colour dalam dia. Tapi jangan sampai depan, korang buat daripada tengah sampai belakang je, macam tu. Okay, lepas tu buat sebelah pula. Okay, macam ni nampak buruk kan? It's okay korang, jangan risau. Kita akan conceal dia. Conceal tu yang buatkan kening kita kerja cantik. Sikat dia macam ni. Kalau korang tak nak nampak muka korang garang, korang janganlah pakai warna pekat-pekat. Buat je dulu. Ni nampak macam sincam, macam ada gawan kan. It's okay.
Sekejap lagi akan okey benda ni. Kena conceal lah. Janganlah pula orang dah buat macam ni, dah lukis macam ni, lepas tu korang keluar je. Kalau tak malu, okey je, tak ada masalah. Conceal kan lebih cantik dan lebih rapi. Okey, masa conceal ni barulah korang conceal ikut macam mana bentuk kena yang korang nak. Okey, kalau korang nak yang jenis macam Korean kan, yang jenis straight tu je pun okey. Kalau korang nak jenis macam lentik, macam tu pun buatlah. Yang penting conceal ni korang kena pandai. Gitu je. Okey. Kalau aku suka yang jenis macam ni. Korang tengok je lah. Kalau buat kena ni, yang muda kena senyap. A few moments later. Okey, dah siap conceal, korang kena kemaskan brush, pakai brush kosong tau. Okey, part kening dah sudah. So kita akan teruskan kepada foundation. Gabungkan Mais dengan juga Huda Beauty. Berbalik pada cerita tadi. Okey, jadi adik dia tu pun dah datang rumah dia, duduk sekali and masuk college yang sama dengan suami dia. Okey, dekat sini nampak kebodohan si kakaknya. Siapa tahu, pada awalnya dia dah risau dah pasal adik dia, takut ada jadi masalah lain ke apa kan. Yalah, tapi apa yang aku cakap, dia kurang bijaknya sebab dia terlalu percayakan benda tu sehingga kan dia izinkan adik dia pergi college sama-sama dengan suami dia. Okey, dia pada awalnya adik dia pun macam okey, semua dalam cerita ni semua tak salah, semua salah. Macam tu lah lebih kurang. Okey, lepas tu adik dia nak pergi college, yang kakak dia ni cakap, nanti kamu tumpang abang ya, macam tu. Pandainya aku cakap Indon. Oh my god! Wow! Dia cakap nanti kira dia suruh lah adik dia tu nanti naik sekali dengan abang dia tu, dengan suami dia tu kan. Sebab ialah satu tempat kan. Jadi adik dia tu macam tak selesa. Dia betul kan, habis tu nanti kau tak ikut ke dia tu kan. Tak, dia dia cakap lah tak, jangan risau. Lepas tu dia cakap yang dia ada kerja lagi apa semua, nak pergi kafe, nak pergi hantar anak sekolah macam tu kan. Lepas tu dia cakap lah jangan risau, nanti abang akan jaga adik lah dekat college. Nanti balik pun balik dengan dia. Macam tu lah lebih kurang kan. Jadi aku tak ingat lah. And then orang pun pergilah college sama-sama. Ipar dia ni pun macam aku cakap tadi, abang ipar dia ni baik. Sweet talker. Bukan sweet talker lah, dia lebih kepada act. Dia lebih kepada perbuatan dia tu yang buatkan wanita-wanita ni cair tau. Jadi abang ipar dia ni macam caring, ambil berat apa semua kan, ambil berat pasal dia. Lepas tu dah hari-hari pergi balik kelas sama-sama apa semua kan. Jadi kat satu cerita, ada satu hari tu masa adik ipar dia dekat rumah, malam adik ipar dia haus, adik ipar dia nak minum air, adik ipar dia lupa pakai tudung. Pergilah dapur dengan, tak silap aku seluar pendek tak pakai tudung macam tu, pergi dapur minum air. Dan tiba-tiba abang ipar dia pun keluar pergi dapur, dah terserempak. Kau rasa iman seorang lelaki kan, nak lagi orang yang kita kata kuat agama ni, sebenarnya iman dia Allah lebih uji daripada orang-orang biasa ni tau. Orang-orang yang macam, faham tak maksud aku? Korang faham tak? Harap korang faham lah. Maksudnya kebanyakannya Allah lebih suka uji orang yang kuat agama, kuat solat ni semua. Sebab Allah nak tengok keimanan dia tu seteguh mana. Pada aku macam tu lah. So that's why Allah uji keimanan dia tu. Dia pula ternampak lah adik ipar dia tu ala comelnya, seksinya dengan tak pakai tudung semua kan. So dia pun macam astagfirullah. Adik ipar dia buat macam astagfirullahalazim mas, gitu. So adik ipar dia lari masuk bilik. And then dia pun macam jantung dia dah berdebar-debar dah tengok adik ipar dia gitu. Lepas tu dia pun masuk bilik. Lepas tu isteri dia terjaga. Isteri tanyalah kenapa mas. Lepas tu suami dia cakap lah, tadi dia terserempak dengan adik, apa yang nama dia, Ruhi ke apa tak. Dia terserempak dengan adik ipar dia tu dekat dapur minum air tapi tak pakai tudung macam tu kan. Nanti kamu tegur ya macam tu. Kira dia suruh lah tegur adik dia tu. Lepas tu yang isteri dia pun cakap okey, nanti dia tegur, dia minta maaf apa semua kan. Okey, esoknya tu dia pun cakap dengan adik dia tu kan, malam tadi terserempak dengan abang ke kan, tak pakai tudung, kali hati-hati. Dia cakap elok je, lembut je. Adik dia pun okey je, adik dia tahu salah dia. Tu aku cakap adik dia tu sebenarnya awal-awal baik, okey je. Cuma entahlah, yang jahat dalam cerita ni adalah setan macam tu lah. Lepas tu dia cakap okey, lepas ni dia janji tak buat lagi. Dia minta maaf lah kan, dia takut lah kak. Okey, korang tengok dah matang kan foundation aku. Hebat lah adik dia. Stop it. Get some help. Ada teknik dia tu nak bagi foundation matang. Kalau nak tahu macam mana teknik dia, nantilah korang komen lah dekat bawah. Maksud foundation matang tu, maksudnya kalau korang base korang tu kuat, makeup korang akan tahan lama lah. Macam tu. Dan sama cerita, hari demi hari ada je benda berlaku. Kadang adik dia terserempak dengan abang ipar, dengan suami dia. Lepas tu kadang lepas tu macam adik dia ni macam kena bully tau, macam tu tak silap aku. Lepas tu abang ipar dia ni backup. Lepas tu dia yang si adik ni macam orang care pasal kita. Perempuan ni kan, dia suka tau lelaki yang caring, yang macam tunjuk sifat bapak-bapak. Dia suka benda tu. Bukan dia je, aku pun suka benda tu. Okay, next kita akan pakai blusher.
ipar dia ni macam dah, wow, you are so charming, macam tu lah. Macam gentleman lah, you are so gentleman lah gitu. Sweet ni abang ipar aku ni kan. Jadi dia dah start suka. Tapi dia masa tu okey lagi lah, dia boleh kawal lagi nafsu gelenya dia tu. So pada satu hari akak dia tak silap, akak dia tak ada kat rumah. So yang si adik ni dah balik rumah dulu. Si adik dah balik rumah, tengah tengah mandi. Ni yang kedua kot, yang kedua. Adik ipar dia tengah mandi. Lepas tu aku tak ingat lah dia mandi dekat bilik akak dia ke ataupun macam mana ke. Tapi astagfirullahaladzim, aku tak ingat. Tapi saya nak cerita kan. Adik ipar dia ni balik kolej, mandi lah sebenarnya. Lepas balik kolej tu dia mandi apa semua kan. Adik ipar dia ni pula balik awal rumah, dia balik awal. Yang adik ipar dia ni bawa set mandi dengan bukan ban dia. Memang betul-betul bukan ban korang, pakai kain semata-mata. Bawah tak ada. Dia tak expect yang abang ipar dia akan balik awal. So dia pun mandi macam biasa lah, mandi. Lepas tu dia terserempak dengan abang ipar dia dalam keadaan macam tu. Abang ipar dia pun lagilah dedak jantungnya kan. Iman orang tu dah goyah dah nak kau buat macam tu. Lepas tu okey lah, masih kuat lagi lah masa tu. Dan lepas tu yang tu suami dia tak ada cakap lah dengan isteri dia, tak ada cakap. Yang tak silap aku, dia tak ada cakap, dia diam je. And then scene yang ketiga di mana adik ipar dia betulkan pipe. Dia tengah-tengah mandi juga, aku tak silap aku. Bukan. Adik ipar dia betulkan kepala pipe rosak kan. Abang ipar dia tolong. Tengah-tengah betulkan tu tiba-tiba air terpancut. Dah duduk sekali basah. Dah basah-basah tu kau rasa apa kalau dah basah-basah tu? Macam aku cakap lah, iman dudak-dudak kan. Iman tu naik je. So terjadilah satu kejadian yang tak diduga kan. Diorang kissing je lah masa tu. Just kissing je kan. Tapi itulah permulaan baik-baik cinta diorang. Permulaan perselingkuhan tu lah. Korang tengok ni. Hui, betul. Okay, back to our story. Okay, dah siap. Ni dah siap. Aku nak pakai mascara dengan juga eyeliner. Okay, so nak jadikan cerita kisah yang dekat dalam bilik mandi tu tadi. After diorang kissing tu, itulah permulaan starting diorang mula buat hubungan terlarang, bercinta tu apa semua tanpa pengetahuan kakak dia. Lama diorang simpan, memang lama jugalah. So diorang pun macam bercinta sampai pergi check in hotel, buat benda terlarang tu sampai dah terlanjur dah pun kan. Isteri ni macam dapat ialah insting seorang isteri memang kuat tau korang. Okay, Allah dah janjikan pasangan-pasangan ni untuk orang kata melengkapi antara satu sama lain. Kalau kau buat silap, kalau kau ada kekurangan, dia melengkapi. Kalau kau buat silap, dia akan tahu. Macam itulah lebih kurang kan. So Allah memang ada janjikan benda tu. Jadi korang, para lelaki dekat luar sana, kalau korang rasa korang nak tipu isteri korang rasa korang nak hianati, nak curang, nak apa, korang fikirlah 2-3 kali. Sebab benda tu lambat laun akan terkantoi. Dia sebenarnya bukanlah kata suami isteri dia lebih kepada kalau kau buat jahat, benda tu lama-lama orang akan tahu juga. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua kan. So macam tu lah lebih kurang. And then cerita isteri dia ni macam dapat shock lah. Macam aku tak ingat lah macam mana dia boleh shock. Dia macam dapat rasa lah sikit kan. Selalu suami dia macam on call kan. Bila tanya cakap Pak Junaidi, nama ni seorang je aku ingat. Pak Junaidi ni je aku ingat weh. Pak Junaidi ni adalah watak tambahan di mana si suami ni dia menjadikan Pak Junaidi ni sebagai kambing hitam. Dia jadi Pak Junaidi ni macam alasan dia pergi kerja, dia ada station apa semua. Padahal tak. Sebenarnya nombor phone adik dia, nombor phone adik ipar dia tu, dia letak nama Pak Junaidi. Macam tu. Lepas tu pada suatu hari tu naiklah panggilan nama Pak Junaidi kan. Dan anak lelaki ni angkat. Rupa-rupanya adik ipar dia call.
Jadi yang anak ni macam terkejut lah kan. Kok katanya Pak Junaidi telefon tapi suara perempuan macam tu. So start dari situ isteri dia macam dah meragui sedikit demi sedikit. Dan tapi isteri dia ni macam dah dapat syak. Tapi yang si suami dia ni dengan adik ipar dia ni macam dapat tahu yang isteri dia ni macam dah syak wasangka. Dan diorang planning. Tu tak apa yang diorang planning. Okay, yang isteri dia ni macam dah cuak sangat dah. Macam dah dapat rasa lain sangat. Macam ada something berlaku dekat suami dia kan. Jadi rupanya pada satu hari tu suami dia cakap lah suami dia nak pergi seminar. Ada seminar dengan Pak Junaidi dekat sekian-sekian tempat. Tapi tiba-tiba berubah tempat, pergi dekat hotel. Jadi lagilah buatkan hati perempuan tu rasa macam kenapa berubah tempat pula ni kan. Kenapa kena dekat hotel apa semua macam tu lah kan, lebih kurang. And then dia pun pergilah dekat hotel tu. Dia pergi dekat hotel tu, dia try cari nama suami dia. Dia try cari nama suami dia. Aku tak sure lah dah tak ingat lah ada ke tak ada ke. Tapi cerita dia kita jumpa suami dia. Suami dia datang jumpa dia macam sergah dia. Suami dia macam buat macam tak ada apa kan. Rupanya benda tu dah planning. Rupanya dia dah pakat dengan adik ipar dia ni, dengan adik perempuan ni. Dia cakap lah kalau kata kakak tu dah dapat something, kita kena buat dia lagi rasa macam curious. Tapi benda tu kita kena twist. Macam tu lah. Korang faham tak? Rupanya diorang dah planning lah. Korang kena tengok lah sendiri. Aku nak cerita detail pun tak faham, tak pandai sangat kan. Aku nak cerita apa yang berlaku je. And then perempuan dia tu macam tadi macam lega. Lega. Rupanya suami aku tak curang. Aku je berburuk sangka. Dia lepas daripada kejadian tu dia macam sebesalah. Dia macam maaf mas, aku udah fikirin buruk sama kamu. Aku udah fikir kamu ni tidak jujur, kamu ni curang, macam tu lah kan. Jadi dia macam start lah, dia percaya balik suami dia. Dia percaya balik. Dia macam dah tak ada apa lah kan. Dah okey. Sampailah satu hari isteri dia ni outstation tak silap aku. And then dia telefon lah suami dia tu. Dia call suami dia tak dapat. Sebenarnya dia call suami dia tak dapat. Dia call adik ipar. Dia call adik dia. Dia tanyalah, kamu jumpa gak sama abang ipar kamu? Sebab aku telefon tak dapat kan. Lepas tu dia cakap lah tak ada pula jumpa. Kenapa kak? Lepas tu kak dia bercakap lah, kalau jumpa cakap dengan abang, nanti telefon akak balik kan. Akak ada benda penting nak cakap. Dia cakap macam tu. Rupa-rupanya korang tahu tak, sebenarnya diorang, si adik dengan suami dia ni dah check in hotel. Diorang tengah nak buat projek macam tu. Sebab tu lelaki dia tak angkat. Lepas tu lepas kakak dia dah telefon dia pun cakap dengan abang ipar dia. Dia cakap lah, kakak telefon. Dia suruh telefon balik, cakap ada benda penting. Okay, lepas tu dia telefon kakak dia. Lepas tu yang suami tu telefon isteri dia. Lepas tu dia tanya kenapa kan. Lepas tu isteri dia cakap lah yang isteri dia kena outstation, tak dapat nak ambil anak, nanti tolong ambil anak kan. And then suami dia cakap okay, nanti dia akan uruskan, jangan risau. Lepas tu suami dia pun ingat dah letak handphone. Korang tahu tak, suami dia pun letak lah handphone tu. Letak bukannya off, bukannya end call. Dia letak je handphone tu. Dia ingatkan call tu dah mati. Rupa-rupanya tak. So tapi ada hikmahnya lah. Itulah aku cakap, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Apa yang kau tipu, apa yang kau ni, Allah akan tunjukkan juga. Jadi itulah Allah tunjukkan dekat isteri dia. Isteri dia dengar perbualan, beza isteri dengar perbualan suami dia dengan adik dia tu. Isteri dia dengar lah yang suami dia sebut nama perempuan tu kan, nama adik dia tu. Mula-mula akak dia tu macam, mas kenapa ni kan, cakap dengan siapa tu apa semua. Tapi suami dia tak dengar. So diorang pun macam teruslah bercakap-cakap kan, berborak. Lepas tu terus adegan drama. Isteri dia dengar kat situ. Isteri dia macam berhenti kereta tepi tengah drive ni. Berhenti kereta tepi, terus macam dudak-dudak jantung, macam sedih, kecewa. Akhirnya terjawablah persoalan selama ni yang suami dia tu kantoi curang. And then kakak dia pun dah gigil apa semua. Kakak dia pun balik ke rumah, jumpa suami dia, tanya apa semua.
Suami dia mula tak mengaku. Lepas tu dah kantoi dengan suara. Isteri tu tunjuklah voice tu kan. Bagusnya isteri ni rakam benda perbuatan tu, kejadian tu. Teruslah suami dia minta maaf kan, cakap lah dia tak apa, semua ni tak sengaja. Suami dia mengaku suami dia minta maaf. Tapi aku geram apa tau, suami dia boleh salahkan dia juga. Suami dia boleh salahkan perempuan tu balik. Suami dia cakap semua ni salah awak sebab awak yang izinkan adik awak duduk sini. Isteri macam, kau salahkan aku, kamu yang benarin. Macam tu. Ini dia pun dah meroyan apa semua kan. So isteri dia pun baliklah ke rumah mak dia. Balik rumah mak dia, adik dia ada kat rumah mak dia tu rupa-rupanya. Kakak dia terkejut. Lepas tu kakak dia terus tanya kan, apa yang kau dah buat, apa semua. Adik dia tak nak mengaku. Lepas tu bila kakak dia dah tunjuk bukti, baru adik dia mengaku, adik dia minta maaf semua. Sama juga, adik dia salahkan juga si kakak tu. Dan paling sedih, adik dia menyalahkan mak dia. Adik dia cakap semua salah ibu sebab ibu macam tak percayakan dia kan. Ibu dia macam anggap dia masih budak-budak. Adik dia nak berdikari tapi ibu dia tak berani. Ibu dia tak percayalah apa semua. Jadi sebabkan kiranya dia cakap lah, sebabkan ibu dia paksa yang si adik ni tidur rumah kakak dia. Dia nak cakap salah mak dia lah, macam tu. Sampailah mak dia jatuh sakit. And then mak dia dah jatuh sakit, mak dia stroke. Mak dia cakap lah kan, jangan bergaduh, korang adik-beradik. Kakak dia ni punyalah baik hati kan. Dengar cakap mak dia, kakak dia bertahan tau dengan suami dia tu. Sepanjang hayat mak dia tu bertahan lagi. Sampailah satu hari tu adik dia muntah-muntah. Rupanya adik dia tu mengandungkan anak si lelaki tu, mengandungkan anak suami tu. Lepas tu mak dia dah meninggal, cerailah dengan suami dia. Akhirnya yang si isteri ni dah cerai, dia dah lebih berjaya, lebih maju lah. Yang suami dia ni macam kena buang kerja tak silap kot. Macam tu. Pengajaran dia dekat sini kan, memang Allah uji, memang Allah akan uji keimanan semua orang. Ujian tu lain-lain. Setiap orang ujian dia lain-lain. Ada orang ujian dia dari segi kewangan. Ada orang ujian dia dari segi anak. Ada orang ujian dia dari segi pasangan. Jadi dekat dalam kisah ni, mereka diuji dengan pasangan yang curang. Pada awalnya diorang bahagia sangat. Tapi benda tu berakhir dengan satu kesilapan je. Bila benarkan orang luar masuk dalam rumah tangga, semua tu akan musnah lah. Okay, so dekat sini aku nak cakap yang Allah memang akan uji kita. Cuma kita je mampu ke tak untuk hadapi benda tu. Caranya dengan banyakkan ibadah pada Allah, banyakkan istighfar. Memang macam aku cakap, orang yang paling tinggi ilmu ni, orang yang kuat ibadah ni sebenarnya lagi kuat Allah nak uji. Korang janganlah tunggu sampai diri korang diuji baru korang nak tersedar, baru korang nak bertaubat, baru korang nak. Senang cerita, benda tu pilihan. Korang boleh pilih sama ada nak buat ataupun tak. Jadi aku rasa korang ada akal fikiran yang waras. Yang mana rasa nak sondol suami orang, yang mana rasa nak curang dengan isteri tu, korang boleh fikir benda tu secara baik. Okay, itu saja daripada saya. And this is the finishing. Okay tak korang look ni? Sorry lah kalau bebel. Banyak cerita yang aku cerita, tak apa-apa aku cerita saja je nak meluah sambil-sambil aku sedih sebenarnya, sedih. Airnya semua keluar kan. Sedih. Macam mana? Orang jahat sentiasa ada. Aku taklah baik sangat. Okay, apapun kita doalah, sentiasa berdoa. Semoga benda-benda macam ni terjauh, dihindari daripada keluarga kita. Okay korang, itu saja untuk video pada kali ni. Jangan lupa tekan butang like, subscribe, share, turn on notification dan komen dekat bawah video apa lagi korang nak daripada saya. Buruk datang daripada saya, yang baik datang daripada Allah SWT. Doakan untuk kita semua. Okay, bye. Assalamualaikum.